oleh sebab PC aku set hitam, so aku tak rasa sesuai untuk aku guna colour putih. So, now aku dapatkan keyboard colour hitam daripada Mechanite. Mechanite K1 Gaming Keyboard. Biarpun dia colour hitam, korang nampak kat sini, dia colour hijau kat sini, which is very simple. Dan juga dia ada RGB. Jom kita unbox tengok dalam ni ada apa. Kalau kita tengok dalam ni, fuyo, geng, ada dia punya manual. Tapi saya tak pernah baca manual. Sebab harga dia sangat bajet. Ya, sebenarnya, colour hitam bahagian sini, ini ada dark blue je. Dan ini pula very neon green. Untuk sambungan ke komputer, korang boleh guna ini. Nampak tak ni? Ini port USB Type-C. Korang hanya cucuk kabel yang dia berikan tu. Dan inilah rupa dia selepas kita sambungkan ke PC kita. Guys, kat bahagian atas ni ada lampu untuk beritahu korang on 6 lock, caps lock. Juga Windows key kat sini. Nampak tak apa ni? Ini apa function dia. Ini korang boleh pusing ni untuk ubah dia punya volume. Nampak? Volume. Kalau korang rasa tak cukup tinggi, korang boleh ubah dia dekat sini. Nampak tak? Ini ketinggian asal dia. So agak sikit je lah dia naik. Korang boleh naik second step guna yang ni, ataupun third step untuk lagi sangat-sangat tinggi. Yang best dia memang soft dan very silent. So kalau kata korang menaip, korang takkan dengar bunyi clicking, kotong. So selain daripada untuk gaming, malam-malam kau takkan kacau bini korang, takkan ketuk pintu marah kenapa bising-bising, ataupun korang juga boleh bawa yang keyboard ini ke office korang. Okey, apa yang saya boleh kata kat sini yang saya suka adalah dia punya button dia ni sebab lembut tau. Bukan setakat tekan tu lembut, the material itself ni memang sangat lembut. So kalau korang nak beli, ada link pembelian kat situ. Make sure korang tekan dan try it out. Ciao!